Hari ni akan jadi hari terbaik untuk saya. Hari ni saya seorang je kat swimming pool ni. Mama bagi saya datang seorang-seorang. Saya akan guna peluang ni sebaiknya. Alamak, penuh pula swimming pool hari ni. Tidak. Baik, saya tukar baju dulu. Saya tak boleh nak masuk swimming pool dengan baju ni. Saya nak tukar swimming trunks saya yang hebat. Tapi, oh tidak, siapa tu? Makcik tu lagi lah. Dia kerja kat sini juga ke? Saya ingat dia kat tamak aku aja. Oh tidak. Dia tak boleh bertemu dengan saya hari ni. Betul tu. Baik, saya menyorok sikit. Saya bukan Julian Fogel yang rambut merah tu. Saya budak lain dengan rambut merah. Tapi sekarang saya dah rasa lagi baik. Sekarang saya dah tak rasa panas sangat. Hari ni cuaca memang panas. Tapi saya kan kat swimming pool. Tak kisahlah. Apa ni? Kat sini ada juga kolam bola. Saya tak tahu pula. Mula-mula ada kat Tadika. Sekarang ada kat sini. Semua tempat pun ada ke? Mungkin saya boleh letak kat bilik saya juga. Mana dia orang dapat benda ni? Tapi kolam bola ni kat tempat baby je. Kalau saya main kat sini, mesti semua orang fikir saya baby. Emma pun tak ada kat sini. Baik, saya pergi dari sini. Oh, kat belakang ada tempat kosong lah. Tapi macam dah ada orang. Baik, saya tanya. Makcik, tumpang tanya. Boleh tak saya letak beg saya kat sini? Lepas tu saya nak pergi swimming. Makcik ni tidur matilah. Mesti dia tak bangun dah. Saya rasa dia dah KO lah. Saya letak beg saya kat sini je lah. Wah, nampak hebat lah. Saya nak pergi swimming lah. Saya dah boleh swimming dah sekarang. Saya memang pandai swimming. Sebab tu saya boleh datang seorang hari ni. Saya rasa macam nak terus terjun masuk kolam lah. Tapi mana boleh macam tu. Papa selalu cakap. Hana pun, Emma pun, Mama juga. Mana dia makcik penjaga tu? Tak nampak pula. Oh, kat belakang tu, kat tempat kolam baby. Maknanya bolehlah saya terjun kat dalam ni. Saya tahu apa patut saya buat. Saya nak terjun kuat-kuat. Betul tu. Tepi sikit. Hati-hati sikit. Saya nak terjun kuat-kuat ni. Hati-hati. Oh, sejuknya air ni. Air ni tak sejuk pun. Hebatlah macam ni. Oh, coolnya kat sini. Saya seorang-seorang je kat swimming pool ni. Memang hebatlah. Akhirnya saya boleh main kat sini seorang-seorang. Hari ni hari terbaik dah hidup saya. Pelampung ni pun ada kat sini. Saya nak ambil lah. Oh, sedapnya. Air ni pun suam. Selesanya. Apa tu? Gelongso lah. Tak ada orang kat gelongso ni. Pertama kali saya nampak macam ni. Saya kena cepat naik lah. Oh, coolnya. Saya boleh nangis lah macam ni. Seluruh kolam ni. Lepas tu tempat gelongso ni pun tak ada orang. Seronoknya saya. Sekarang saya nak cuba trip baru. Saya nak gelongso sambil meniarap lah. Nak tengok saya boleh buat tak? Lagipun saya dah latih. Oh, susah juga. Tepi sikit. Seronoknya. Saya rasa saya boleh kenakan makcik penjaga tu. Saya nak buat lah. Saya dekat sikit. Sampai bahu. Lepas tu tahan nafas. Saya rasa dia tak nampak saya lah. Menjadilah. Hari ni memang hari terbaik. Saya rasa saya nak pergi kolam bola je lah. Tak kisahlah apa orang lain fikir. Oh, coolnya kat sini. Saya rasa saya tak nak balik dah. Saya nak duduk kat swimming pool ni je. Baik tak ya? Awak pergi balik. See you lah. Oh tidak. Semua dah sempurna. Sekarang dia pula kat sini. Oh tidak. Apa oh tidak? Apa awak buat kat swimming pool ni? Ni swimming pool saya tau. Semua saya punya. Saya tak beli pun. Tapi awak tak boleh mandi kat sini. Si Yulan kecil. Apa awak cakap ni? Mestilah saya boleh swimming kat sini. Macam lah tempat ni awak punya. Awak ni suka cakap merepek je lah. Awak tahu tak? Awak ni si Yulan besar lah. Yelah tu. Sekarang tepi sikit. Saya pun nak mandi kat sini tau. Bukan awak je boleh mandi kat sini. Swimming? Awak ni tak pakai seluar mandi pun. Awak ada ke seluar mandi saiz awak? Kat kedai ada lah. Tak kisahlah. Saya pinjam seluar dari siapa-siapa je. Alamak, sekarang si Yulian besar tu pun ada kat sini. Tak kisahlah, saya nak jemur kat panas dulu. Saya tak nak ada kaitan dengan dia. Saya biarkan je lah dia buat apa dia nak. Matahari ni pun cantik.
Awak tu, bagi saya pinjam seluar mandi. Alamak, dia tengah cakap dengan siapa tu? Betul tu. Baik, bagi saya seluar mandi awak sekarang. Saya sukalah seluar tu. Saya nak. Apa? Apa awak nak seluar mandi saya? Saya tak nak bagilah. Tak boleh. Boleh juga. Bagi saya seluar awak. Tak boleh. Saya takkan bagikan awak. Mama saya yang beli ni. Oh. Teruklah awak ni. Saya nak beritahu mama saya. Awak memang teruk. Alamak, dia ada kat sini jerit-jerit pula ke orang lain. Awak tak boleh biarkan orang lain je ke? Dia tak dengar saya pula. Dia ni memang teruk lah. Sama macam girlfriend dia. Dia orang buat hal je lah. Tapi saya ada idea. Saya nak pergi belakang dia. Lepas tu tolak dia dalam air dengan baju dia sekali. Mesti dia kena marah. Awak tu. Awak ada menang benda lah. Apa dia? Saya menang apa? Saya paling handsome ke kat sini? Tu saya dah tahu lama dah. Taklah, awak dapat flight free. Betul tu, flight free. Flight free? Pergi mana? Masuk kolam. Berseronok lah. Ha. Mana boleh buat macam tu? Saya tak boleh berenang lah. Saya tak boleh berenang. Tolong. Lawak lah. Macam mana flight awak? Tolong. Saya tak boleh berenang. Tak seronok lah kalau awak buat macam tu. Tolong. Yulian, tolong saya. Saya boleh berenang ni. Awak tak seronok lah macam ni. Awak mesti boleh berenang. Awak buat je macam tu. Brrr. Oh, tidak. Dia lemas betul lah. Kenapa tak ada orang tolong dia? Saya rasa dia orang tak nampak dia lah. Kejap. Saya datang. Saya tolong awak. Brrr. Tolong saya. Ya. Awak dah okey dah ke? Dah hampir tadi. Azab, awak tolak saya dalam air. Awak akan kena nanti. Apa? Saya dah selamatkan awak tau. Tak kisahlah. Awak akan kena bila saya dah okey nanti. Oh, tidak. Awak akan sentiasa jadi teruk. Walaupun saya dah selamatkan awak dari lemas tadi. Awak ni memang teruk lah. Tak kisahlah. Awak yang tolak saya dalam air. Saya nak kenakan awak je. Flight free kan? Awak ni memang teruk lah. Tak boleh masuk kolam dengan pakaian tau. Tolong keluar. Apa dia? Saya bukan nak masuk air dengan baju lah. Si Yulia kecil ni yang tolak saya. Mana ada. Lagipun nama saya bukan Yulian atau Yulia. Kita tak bergaduh pun. Keluar cepat dengan baju tu. Awak si rambut merah ni, saya kenal awak ke? Taklah, saya rasa tak. Saya tahu saya ni handsome. Tapi saya rasa kita tak kenal lah. Memang tak kenal. Ni Yulian Fogel ke? Awak memang dah selamatkan saya. Tapi awak akan kena balik. Yelah.